Macam mana kita nak lawan kenaikan kos sara hidup dengan emas? Harga emas dan inflasi sering meningkat bersama, tapi kekuatan kolerasi antara keduanya bergantung kepada faktor seperti keadaan geopolitik ataupun dasar kewangan dan juga kestabilan ekonomi. Walaupun emas kekal sebagai pelindung nilai yang kuat terhadap inflasi dalam tempoh jangka masa panjang, pergerakan harga dalam tempoh jangka masa pendek boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor makroekonomi. Kos sara hidup juga semakin meningkat akibat inflasi, kejatuhan nilai mata wang dan juga harga barang yang melonjak naik. Jadi salah satu cara kita nak lindungi kekayaan dan kekalkan kuasa beli duit kita adalah dengan kita simpan dalam bentuk emas. Dah berabad-abad, emas terbukti sebagai aset yang stabil dan pelindung nilai terhadap inflasi. Jadi bagaimana cara untuk kita lawan inflasi ni? Tuan-puan boleh bermula dengan simpan sebahagian gaji dalam bentuk emas. Daripada menyimpan wang tunai yang semakin lama nilai dia semakin susut, tuan-puan tukarkan sebahagian pendapatan kepada emas. Contoh, kalau tuan-puan simpan RM500 setiap bulan, beli emas sebagai simpanan jangka masa panjang. Yang kedua, pelaburan emas untuk pertumbuhan aset. Kalau kita simpan emas dalam bentuk jongkong macam ni ataupun dinar macam ni, ianya lebih murah dan mempunyai nilai yang lebih tinggi berbanding barang kemas. Pelaburan dalam tempoh jangka masa panjang dengan emas ni membolehkan tuan-puan menikmati kenaikan harga emas dalam tempoh 5 ke 10 tahun. Ketiga, gunakan emas sebagai dana kecemasan. Jika kita hadapi kesempitan kewangan, emas ni senang je kalau kita nak cairkan. Ianya juga boleh digunakan sebagai cagaran untuk kita dapatkan pinjaman tunai tanpa kita perlu menjualnya. Keempat, kita manfaatkan akaun simpanan emas. Jika tuan-puan tak nak simpan emas fizikal macam ni, tuan-puan boleh gunakan platform account gap di Pabigold. Ianya membolehkan tuan-puan beli, simpan dan jual dengan mudah tanpa perlu risau tentang simpanan fizikal. Jom mulakan simpanan emas sekarang dan nikmati kestabilannya sebagai aset jangka panjang yang kalis inflasi. Boleh klik beg biru, isikan nama dan nombor telefon ataupun mesej saja saya secara terus untuk saya bantu tuan-puan hari ini.